Kenapa tu? Macam dia pelik lah dengan kereta ni. Apa yang pelik? Kompang sangat. Rim ni kompang sangat lah. Pergi tukar. So plan hari ni kita orang nak pergi tukar rim lah. Dan kita dah sampai dekat Ahmad Sport Rim Garage Nilai. Kita nak tengok sport rim apa ada, sebab spek untuk kereta ni memang ada pelik sikit. 18 5x100. So susah nak cari rim dia. Tak banyak pilihan lah. Kita tengok apa yang ada kat dalam ni. So kat sini memang banyak syurga. So dekat sini dia bawa brand WTR, AOW dengan RS Performance. Ni 3 brand ni yang banyak kat sini lah. 15, 16, 17, 18 semua spek ada. Okay, cuma untuk spek aku ni limited sikit sebab yalah rare, tak banyak ada sangat lah, tak banyak pilihan. Jadi yang rim lain untuk 15, 16 memang banyak. 5 batang F1 GT ni pun sebenarnya cantik tau. Nice lah, kalau pakai big black kit memang nampak. Tapi spek aku tak ada pula. Ni pun nice ni, colour dia lawa. ZE40. Oh, ini memang jahat. TE37 colour lama lah ni. Lepas tu dia ada concave sikit. Ni concave ni yang kita nak. Jahat dah. Tapi ni apa ni? 18x9.5. Oh, nice. 114 pula. Ni kalau tidak aku berbolak-balik jugalah antara TC105 ataupun TE37. TC105 dia batang nipis, kalau TE37 batang tebal. Okay, macam sebelah ni. Tapi bila fikir-fikir balik, pakai je lah TE37. Walaupun orang kata TE37 ni dah kata awam sangat, tapi entah lah, kita tengok dulu macam ni setup dia. Kedai dia ada 2 lot. Ni yang depan ni, ni kat belakang. Yes, rim kita. Engrave bang bukan stiker tau. Yang ni China yang high grade WTR. So WTR ni kalau ikutkan sekarang lah baru dia letak brand dia. Dulu memang daripada awal kita main barang ni tak pernah dia letak brand pun. Kita cakap tak ada letak brand senang. Sebab kita tahu barang ni punya kualiti antara yang terbaik, tapi harga masih mampu milik lagi. ET38. Tu saya sempat dulu dalam kotak. Sebab kalau nak 35 payah. Saya pun cari. Rasa kena pakai spacer. Spacer mana? Spacer. Pasang dulu. Tengok okey tak eh? Okey tak okey. Belakang tu yang sebenarnya yang tenggelam sikit. Belakang lah biasa. So tayar abang, untuk my pack yang saya recommend yang inilah. Untuk my pack 2, 45, 40, 18. Okay, abang minta saya Potenza. Potenza size ni memang tak banyak pengeluaran dia. Dia asal sebenarnya ramai recommend 235. Betul. Tapi saya tengok dia stretch sangat. Yeah. Saya tak nak stretch, saya nak bagi abang dia bagi nak miti sikit lah. Before this saya tak pun 235 tu bilang abang 245 dekat abang ni mesti dah buat kerja. Salah satu sebab aku pilih tayar ni Evan Apex V601 sebab ni adalah tayar standard GR Corolla kalau keluar kilang yang 2026 punya model. Inilah tayar standard dia. Dan kenapa aku pilih ni, sebab dia orang dah kaji dah, engineer Toyota dah kaji memang tayar ni terbaik. Nak pakai Evan Nova mahal sangat, so kita opt kepada yang lagi murah sikit lah. Ni kira basically bawah Evan Nova lah untuk street use. Profile pun cantik, sidewall dia pun cantik. Dan untuk rim pula, aku pilih yang ni lah, brand WTR ni, sebab AOW tak ada stok. AOW pun tak banyak pilihan, ada 2 je model, TE37 dengan TC105. Aku pun berbolak-balik juga nak pilih TC105 ataupun TE37, tapi kita end up dengan TE37 juga. Cuma tak dapat
ET yang aku nak lah. Offset aku nak ni 38, aku nak 35. Tapi ketika saya pasang dulu, perlu spacer atau tak. Okay, ni rim standard je. 18, 8JJ, PCD 5x100, ET 40. So belakang dia ni, dia tenggelam sikit tau. Nampak? Fender dia gemuk. Tayar belakang ke dalam. Depan tak ada masalah. So aku kena check yang ET yang terkeluar sikit lah. Offset dia bagi keluar sikit. ET 35 cun lah kot, tak payah ke spacer. Tapi sebab tak ada stok, aku ambil tadi ET 38. Tengok macam mana, terpasang dulu. Dan skirting dia pun tinggi. Okay, kau tengok gap antara tayar ni dengan body agak tinggi. So tak tahulah rupa dia macam mana bila dah pasang. Aku takut nanti macam orang pakai kain masa banjir kan, senting dia. Kita tengok macam mana dulu. Kalau perlu kita masuk sport spring, kalau tak kita pakai je standard. Okay, sebab kereta ni pun main bawa kan, pakai rendah-rendah kan, habis semua benda dia sangat. Say goodbye to the stock rim. Welcome TE37. Oh, macam ni lah rupa kejadian dia. Bila tayar 8.5JJ, dia pakai 245. Dia punya fitment dia cun-cun. Sebab kalau pakai 235, dia akan stretch sikit kat sini. Tapi aku tak nak, aku nak bagi dia flat. Ni 245. Ngam-ngam ni, cun ni. Nampak? Selari. Okay, kita ada masalah sikit. Start dia pendek. So aku tak pasti boleh lepas ke tak spacer lapik ni. Option kedua, kena pakai spacer yang ada skru tu lah. Tapi tu minimum pun 10mm tak silap aku. Tebal. Aduh, macam mana ni? Kita test pasang depan cun. Depan dah cun-cun. Rim, tayar, fender. Ngam ni, dah memang cun-cun dah ni. Cun-cun Cina. Belakang, ada dalam 1 inci lagi kot ke dalam. Kena keluarkan sikit lagi. Okay, kita dah siap pasang. Next kita nak alignment lah. Balancing semua dah siap buat. Tinggal alignment je. Nanti tak? Mem approve Okay, so inilah rupa kejadian dia bila dah siap pasang. Alhamdulillah semua fitting memang cantik. Cuma belakang lah, belakang memang kena pakai spacer sebab ke dalam kuncup sangat. Depan dah cun-cun Cina dah. Tu nanti next project lah, dengan kita mungkin nak kena low word kan.